Hi guys, welcome to my channel Oyen Gaming. So hari ni kita main Roblox. Nama map dia adalah Tower of Hell. So jom kita main. Sini kita macam main parkour macam tu lah, main obi ha. So jom kita main. Tengok, susahnya tu apa tu? Oh, tu laser kan. Okay. Lompat. Okey. Sabar. Tidak. Saya rasa salah pilih ni. Seharusnya kita main Tower of Misery hari ni ya. Esok baru main Tower of Hell. Kita main fokus mode. Oh. Ini. Okey. Cepat. Yes, stage 2. Okay, kali ni Oyen harap kita akan menang sebab karma trauma tak tahu juga lah Oyen. Jom naik lagi. Ni game memang neraka lah sebab tengok ni lag kan. Terik game ni tak best lah. Kenapa tak pilih Tower of Misery je tadi? Okay lah, kita tunggu next tower. Jom. Okay guys, so kita dah di next tower. So jom kita main yang macam biasanya. Parkour yang susah ni macam neraka. Jom. Okey, lompat lah. Kepala dia. Game ni pula lah yang buat Oyen stres ni. Lompat. Kenapa lag? Susah gila lah. Bila kita nak menang ni? Oyen rasa waktu tu Oyen berlatih dekat Tower of Hell tekan 1 tu sampai level berapa 7 lah. Kena 7. 8. Dari 7 ke 8. Ya macam tu lah Oyen berlatih. Banyak kan. Kenapa lag ni? Kita ada 3 je ni. 3 orang. Aduh lag guys. Pula ni tengok ada explore tak? Ni nak lomba pun. Ni nak main. Bukan nak lomba. Rest. Okay. Kita bila nak sampai stage 2? Inilah akibatnya lag. Itulah tak dapat sampai stage 2. Tengok lagnya. Astagfirullahaladzim, dia berjalan sendiri guys. Public server jadi lebih senang lah sebab banyak orang di sini. So tapi maaf guys, tadi tiba-tiba lag macam bug macam tu. Jadi Oyen cut je lah videonya. Bosan tengok Oyen atur-atur tadi. Jadi jom kita main. Tapi server juga ni. Tukar game je lah. Tak payah. Kita dah main game ni. Tengok stage hitam. Susah guys. Guys. Beri subscribe, share, like and comment guys. Cepat. Kepala otak lah biar. Macam ada Billy Ellie lah. Tak dapat fokus ya Oyen ni. Tolong. Kita pergi ke Pro Tower je. Senang lagi lah. Jom. Main lah. Takkan lah buat apa-apa sini. Boleh rest jugalah. Tapi Oyen malas nak rest sebab Oyen ni kan. Like mama, tolong. Kita tukar je lah kat private server je. Jom. Okay, kita dah kembali. Jom kita main lagi. Aduh, ini tak lag sangat lah kalau private server sebab tak banyak orang. Orang yang join tu sikit je lah. Ni mana ni? Situ. Okay. No. Lompat menggeleseh. Apa tu menggeleseh? Cuba menggeleseh. Katak. Okay. Apa
bezanya katak dan pocong? Sama je kan, lompat-lompat je asyik. Yeay. Hijau ke biru ni, saya kan. Okey, jom kita lompat. Ni dah berapa ni? Oh, dah 4. Wah, tak lama lagi nak menang ni. Ada 6 stage je. 6 ditambah 6 jadi 12. Jadi pro tower tu 6 tower ditambah 6 tower, guys. Oyen harap kali ni Oyen dapat menang. Menang please. Okey. Fokus. Stage terakhir. Oh. No. Aduh. Oyen takut. Tapi ni, takut tambah dewasa. Mama takut. Kalau saya menang, mama saya bangga. Okey. Cepat. Nah, takut tambah dewasa. Takut aku kecewa, mengtiba dan jatuh terusan. Cepatlah, bila nak menang ni? Dia tadi tak nak menang. Macam tu kita beli coil dia. Kita beli gravity coil. Pakai dulu. Sabar. Okey, saatnya. Tak ada fungsi. Kenapa sama? Lah. Okey juga. Pelik. Tak panjang. Dia lompat. Macam tu je. Ku tambah dewasa. Cepatlah. Yang ni. Lambat. Tu kan. Jatuh lagi. Ayah. Pembenci. Kenapa jatuh lagi ya? Kenapa yang nak beli coil tadi? Tidak. Okey guys. Di sini. Okey guys. Jadi videonya sampai di sini je. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Hope you enjoy the video. Tapi maaf ya guys, sebab konten kali ni macam pelik ya. Jadi see you next video. Bye bye.